Alright, Assalamualaikum gang. Apa khabar semua? Semoga semua dalam sihat-sihat selalu. Okay. Yeah boy. Alright. Alhamdulillah. Setelah sekian lama 1009 kilometer. Okay. So untuk kali ni saya nak buat servis untuk 1000 mileage. Okay. So kalau hampa belum tengok video saya yang dulu, okay, saya dah buat servis masa saya 300 something 300 lebih something. Sekejap, saya bersih sekejap. Duduk. Okay, saya dah buat servis lah masa 300 kilo something. Alright. So sekarang ni kita nak buat servis 1000 lah. Ikut kan ditahan sampai 1000 sebab saya masa tu saya servis Hawaii. Sebab saya nak melenjang sikit motor ni. So saya lebih selesa nak lenjang motor ni dengan minyak enjin yang berkualiti lah. Okay. Sebelum ni saya pakai minyak enjin yang sama lah. Saya pakai minyak enjin ni kan. Motul 7150 1 liter. Okay, 1 liter berserta filter. Okay. Ada yang kata 1.2 ataupun 1 kan. Tu atas hampa lah. Macam saya tukar ni 1550 7100. Okay, filter saya pakai filter kalau kat bengkel saya pakai ni, oil filter ni. Okay, so sekarang ni saya nak buka dulu, nak tengok minyak enjin. Tapi kalau hampa tengok dekat window ni, nampak cun lagi ni, macam merah lagi ni. So rasanya baru jalan lebih kurang dalam 700 something kan. Kalau nanti selalunya minyak tu elok lagi. Tapi tak apalah. Memandangkan kita dah jalan 1000 kilo, saya nak servis je. Lepas ni kita akan try buat servis yang berkala lah. Jadi saya akan beritahu lah berapa next servis pula. Alright. Okay. Sekarang ni musim raya, masih lagi saya rasa orang nak balik ajar dah semua kan. Okay, lepas tu saya akan check oil filter daripada double standard ni. Oil filter elok tak elok. Motor ni memang saya lenjang sikit lah. Dia jarang keluar tapi saya lenjang gila. Sekali kot saya lenjang dah gila-gila lah. Okay. So alhamdulillah motosikal saya Z15 GT ni tak ada apa-apa masalah. Okay. So tadi saya baru tengok Abang Bob ada Bob IP lah. Dia ada share dekat dia punya Facebook mengenai motor tak boleh start. Aduh, kurang nasib baik lah Abang Bob. Mungkin first batch ada masalah kot. Macam-macam lah kecaman ada kan. Biasalah tu kan. Tak apalah. Saya rasa Abang Bob pun lebih tahu apa yang dia nak buat kan. Sama ada dia nak jual ke, dia nak repair ke, dia dah tahu dah. Tapi betul juga, motor baru tapi ada masalah. So pihak Marinas kena do something lah. Tapi adalah motor saya setakat lah tak ada apa-apa masalah. Okay. Saya pun belum buat lagi yang saya kata saya ada shake apa yang pasal wire motor saya tak buat lagi. Nanti saya buat kot. Okay. So motor saya biasa saja. Okay. Hari ni bengkel off lagi bengkel masih off lagi. Besok baru buka. So saya ni nak enjoy buat motor saya sendirilah, lebih kurang macam tu. Alright. Okay. So alhamdulillah motor saya memang macam ni, tak ada masalah, memang seronok. Memang so far saya naik pun memang best, puas hati. So kita nak servis untuk 1000 km. Dan lepas tu kita dah boleh terus nak keluar, nak test top speed, nak test itu ini ke, nak pergi ride jauh-jauh ke. Motor ni saya tak ada aim sangat tu nak buat up spec ke apa lagi. Sebab macam apa tahu tak banyak barang lagi, dan juga barang-barang pun banyaknya masih di R&D lagi oleh company-company besar. So mungkin lepas ni kita tunggu nanti ada pipe back pressure sampai kita beli kan. Tapi dah ada pipe back pressure, pipe daripada CJ Ipoh kot saya. Tapi saya mesti nak relax dulu. Saya nak tunggu lagi beberapa lagi keluar. Tunggu lagi, lepas tu saya tengok nanti macam mana kita beli yang mana yang kita berkenan lah. Nanti ECU keluar. ECU bukan kat sini. ECU kat sini tak saya tak buka check ECU dekat mana. Tapi depa berkata ECU dekat sini. Okey. So tukar ECU, tukar exhaust. Lepas tu kita dyno. Nanti kita tengoklah apa yang kita boleh buat, konten-konten. Lepas tu more kepada ride, dan juga mungkin kalau ada penambahan aksesori, tambah aksesori lah. Lebih kurang gitulah, lebih kurang cerita dia. Tapi so far rim RCB SP motor, kalau ada yang bertanya dengan tayar ni, memang saya puas hati lah. Memang best, sedap. Tayar ESR best, rim ni best, semua best. Motor ni memang best. Dia kalau motor ada masalah dia best, kalau motor ada masalah dia tak best. Lebih kurang cerita lah. Tapi alhamdulillah Z15 GT saya ni dia tak bawa apa-apa masalah kat saya. Dia perform dengan elok, dengan terbaik. So saya berpuas hati. Kita tengoklah apa lagi kok ada masalah mendatang ke apa kan. Cuma mesti dia bawa tu, biasa duk brake tu dia macam ada bunyi sikit ni. Dia ada punya kok sikit. Saya nak kena check balik macam mana dia punya ni longgang apa kan. Tapi ada bunyi sikit lah. Tapi handle takat yang saya bawa ni saya tak perlu ketak handle. Okey, orang kata apa masih lagi boleh diterima. So saya kekalkan lah. Okay. Mana tahu nanti nak tukar apa kaliper lane ke kan, kaliper ESR ke, Brembo ke, master pump lane ke. Tengoklah macam mana tu nantilah. Okay. So jom, kita dah sembang banyak dah. Saya nak buka minyak enjin ni. Minyak enjin ni saya dah jalan lebih kurang 700 lebih kilometer.
So kita tengok minyak engine ni masih banyak ke ataupun dah kurang ke ataupun macam mana ke. Lepas tu kita akan check oil filter dia elok tak elok. So hampa stay tune, sekali kita dah buka, hampa tengok. Sekali saya tunjuk satu-satu. Okey, macam mana? Okey ke tak okey? Alright, let's go. Okey geng. Oh, minyak masih merah lagi geng. Alhamdulillah. Kita tengok oil filter double standard. Okey tak okey? Dia. Tu oil filter dia geng. Kalau mau tengok. Berkedut-kedut. Tapi tak ada masalah. Still okey. So mana kata oil filter ni saya pakai yang Y15 punya. Sama je boleh pakai, terus tak ada masalah. Okey. So kalau apa untuk ZGT ni saya rasa sama je macam Y15. Nak servis terus tukar oil filter, tapi oil filter still elok lagi lah. Dia yang ni kena tukar lah. Maksud saya kata elok. Apa tengok air hitam ni dia memang tak tanggai. So elok. Oil filter ni memang saya elok pakai, memang cun gila ni. Okey. Memang cun teruk lah. Minyak pun merah lagi geng. Minyak merah lagi. Alhamdulillah. Okey. So saya tengok minyak ni dia kurang banyak mana. Selalunya motor ni dia akan ada kurang sikit minyak enjin ni. Bila kita dah servis kan, dia akan ada kurang. Okey. So tengok macam tape besi pun dah kurang ni. Alhamdulillah, sebab saya dah servis awal tu 300 kilo. Dia atas masing-masing lah atas masing-masing. Kalau hampa tak mau servis pun tak ada masalah. Macam saya servis. Saya dah berselesa untuk servis. Okey. Saya tukar oil filter apa semua ni. Bor 1 liter lah. Okey, kita tengok skru dia. Okey, ni skru dia. Ada washer jangan lupa. So tape besi dia pun nak kata ada, masih ada lagi. Okey ni, dia punya besi-besi dia ni. Ada lagi sikit. Tapi yang masa mula-mula first service yang saya buat dulu tu lagi banyak. So ini dia ada sikit-sikit lah. So tak apa, kita servis. Kita cuci nanti, lap-lap semua. Nanti next service kita kena buat balik. Alright. Okey, so far minyak enjin memang cun lah. Alright, jom. Tak kira kita masuk minyak enjin yang baru, lepas kita running lagi. Okey. Okey, Gareth, servis minyak enjin buka skru ni ya ke? Dia ada 2 skru kan, saya pernah cerita kat hampa. Motor ZGT dia 2 skru. Yang ni pakai soket 17 lah ataupun sepanjang 17. Okey, satu lagi 19. Yang tu dia punya oil strainer, dia macam Y15, dia ada punya sarang tu. Ini macam RS, dia punya nut je lah. Bukan macam ni je lah. So untuk servis tu, oil strainer tu, kalau hampa tak mau kerap kali buka nak mudah, buka ni lah. Yang tu kan nak kena buka belah dia rapat dengan exhaust. Kalau hampa nak servis oil strainer tu, cara dia macam saya selalu buat, mungkin 2 ataupun 3 kali servis saya akan buka oil strainer, cuci oil strainer. Tengok kalau ada habuk besi buat situ kan. Tapi kalau untuk normal biasa-biasa servis je, hampa just buka ni pun dah cukup. Ni sepanjang 917. Dia mudah. Dia pun rapat dengan sini ya. Nampak? Dengan tulisan MA150 Hello tu kan. Yang tu senang ya. Hampa buka ni settle. Itu dah. Okey, tak apa. So jom pasang ni set. Lagi kita tengok saya nak tuang dekat botol. Dah tengok berapa ml lagi balance ada. Okey. Minyak masih merah lagi tak bohong lama cun 1000 ml lagi geng. Wah lawak, tak ada kurang minyak. Terbaik ZGT. Tapi relax lo. Ini bukan menandakan dia terbaik. Baru jalan 700 lebih kilometer kan. Lepas ni saya boleh test. Okey. Okey. So saja dah tak ada ni, tak ada apa pun. Nampak tengok ni. 1000 ml. Maksudnya 1 liter. Ni saya jalan lebih kurang 700 lebih, masih lagi 1 liter. So tak ada kurang pun sikit. Alhamdulillah minyak motor memang terbaik. Tapi ini bukannya bermakna motor ni okey. Belum lagi sebab baru jalan 700. So untuk next service, untuk dengan minyak motor 7100 ni, saya akan try selalunya saya akan buat 1500 ataupun 2000 kilo baru saya servis. 1500 ataupun 2000 kilo baru saya servis. Saya takkan lajak 3000 walaupun minyaknya fully ke apa. Sebab ni memang saya punya style lah. Sampai-sampai customer kat bengkel memang saya akan recommend gitulah. Okey. So untuk motor ZGT ni, itulah dia punya
ukuran je lah. Okay. So saya nak tanya hampa lah, hampa nak suruh saya test 1500 km ataupun 2000 km. Lepas tu kita nak check balik minyak enjin. Hampa rasa macam mana? Hampa bagi tahu Ustaz. Jangan suruh saya test 3000 ke 4000 lah. Sebab memang saya takkan test 3000 4000. Sebab apa? Macam saya pernah cerita kot berkenaan dengan servis minyak enjin ni. Untuk motor 4-stroke dia memang penting jaga minyak enjin. Lagi satu, motor kita ni satu piston saja. Okay, satu piston saja kan. Macam saya lah, walaupun saya pakai minyak apa sekalipun, saya tetap akan servis 1500 ataupun 2000 km, bergantung pada penggunaan lah. Kalau kita masa tu tengah duk ride dah 1500, saya akan lajak lagi 2000 lah. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Sebab apa, kenapa saya tak buat sampai 5000 ke 3000 kilo? Sebab apa, dia satu piston saja. Kalau motor yang 2 piston, 3 piston, 4 piston, tak ada masalah. Boleh lajak sampai 5000 tak ada masalah. Tu pun 5000, saya tak akan lajak 10000. Dia tak pecah kereta. Sebab apa, kita main di RPM yang tinggi. Kereta meter dah 14, RPM baru 34. Kita dah 14, 15, RPM dah dekat 11, 12. Kalau hampa buang cut off kan, dah dekat 10 dah RPM tinggi. So pergerakan piston tu sangat laju. So bila sangat laju, dia perlukan minyak enjin yang berkualiti untuk memastikan enjin hampa ni dalam keadaan yang sangat-sangat terbaik. So saya recommend buatlah 1500, 2000. Tapi kalau ada yang kata, lah bang saya buat 3000 tak ada masalah, okay, it's up to you. Saya tak ada benda apa nak gaduh dah. Kalau hampa rasa motor hampa okey buat 5000 kilo dengan minyak enjin apa pun, tak ada masalah. Itu atas hampa. Macam saya memang jaga motor saya macam tu. Biar saya habis banyak duit untuk servis minyak enjin daripada saya nak repair enjin. Dua benda Hampa servis, habis duit servis lagi bagus daripada hampa nak repair enjin. Repair enjin memang sakit kepala. Sakit kepala, duit hampa pomen. Kalau barang senang dapat tak apa, kalau barang payah dapat nak kena order berbulan-bulan, mana nak tahu. Macam Yamaha, saya rasa budak-budak Yamaha dia tak ada masalah sebab depa senang dapat barang. Tu pun bila dia buat spek besar-besar, hit ni tak ada, hit tak ada, tu cerita dia lah. Okay, alright. So settle lah kot, saya nak bunyi enjin, lepas tu settle. So hampa boleh tengok bukti saya tak bohong. Ini memang saya beli ni untuk 1000 ml. Okay, minyak pun untuk merah lagi. Boleh pakai lagi, tapi saya tak mau pakai lah, saya nak buang macam ni. Okay, nak simpan? Tak yalah, benda dah pakai. So kalau boleh, untuk penjagaan minyak enjin, kalau boleh jangan top up. Okay, kalau boleh jangan top up, jangan amalkan top up. Tapi kalau motor dah lama sangat ataupun memang urgent, hampa memang sibuk sangat-sangat, tak apa, dia benarkan top up. Nak top up tu bila mana perlu, agak ref. Nak top up tu macam mana? Contoh kalau macam mana boleh check dekat dipstick kan, hampa check, okay, oh dah sampai orang kata apa, dia dah kurang sikit, hampa top up sikit lah. Lepas tu kalau macam ni, hampa tengok dia kurang sikit, hampa top up sikit lah. Lebih kurang macam tu lah ceritanya. Okay, kalau ada masa untuk servis, hampa servis. Servis sendiri pun tak ada masalah, senang saja. Hampa nak hantar kedai pun boleh, tapi kalau tak ada masa, hantarlah ke bengkel. Okay, benda tu tak ada masalah. Janji hampa servis minyak enjin hampa. Okay, benda ni kenapa saya ulang-ulang banyak kali? Sebab benda ni selalunya orang akan terlepas pandang. Hampa sanggup labuk duit beribu-ribu buat enjin motor, make up motor, tapi kadang-kadang buat servis hampa halai balai. Tu yang kita kadang-kadang, aduh, motor dah lawa tapi rosak. Kenapa tak jaga minyak enjin? Aduh sayang, rugi geng. Jaga minyak enjin ni. Walaupun motor ni murah, mampu boleh beli cash 10 biji, tapi jaga minyak enjin. Ingat, servis minyak enjin, orang kata apa, servis minyak enjin mahal macam mana pun lebih elok daripada hampa nak repair enjin. Enjin kalau repair ni, dia possibility nak rosak tu sangat-sangat tinggi. Elok, insya-Allah elok, rosak pun lagi sangat tinggi. Dia tak sama. Benda tu. Bukan macam tu lah. Okeylah. So saya berasa video pun sampai setakat ni kot. Terima kasih menonton, dan seperti biasa jangan lupa like, comment, share dan subscribe. So nanti dijemput hadir ke UWR Garage. Okey, boleh main ke bengkel saya kalau geng ZGT nak main untuk road form ke, nak pasang barang ke, boleh main insya-Allah. Nanti insya-Allah saya akan tambah lagi lah beberapa aksesori kat motor ni. Adalah plan-plan saya, tapi saya nak servis ni, lepas tu saya nak keluar ride lah. Okey, hari ni patutnya keluar ride, tapi saya rasa saya nak buat konten untuk ni lah. Okey, so nanti insya-Allah ada konten-konten yang lebih menarik, ada konten apa lagi berkenaan ZGT, saya akan buat video lagi. Tapi kalau tak ada, maksudnya ada video-video ride lah, video ride ataupun video-video vlog yang biasa-biasa macam tu je lah. Okey, untuk peminat-peminat Kawasaki KR150 2 stroke, hampa tunggu video kat short ataupun dekat TikTok saya. Tapi kat short akan ada lah, hampa tunggu video situ. Alright, so seperti biasa jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jumpa apa semua next video. Assalamualaikum, bye bye.